Hmm. Assalamualaikum. Bismillah. Firstly, happy fasting tomorrow. Hmm. Saya nak cerita pasal makanan Uzbek. Falaf. Betul ke spelling saya? Maafkan saya jika saya salah. Saya dah lama nak buat falaf. Betul ke spelling saya? Makanan national dish Uzbek. Falaf got raisin, got carrots, got lambs, anise, and more. Oil, water, rice. Saya teringat sangat. Sebenarnya ni saya nak cadangan dan tanam biji ketumbar ataupun cornea seed. Nanti saya akan tanam. Memang lama dah saya nak buat falaf tu. Rasanya cuma saya tak ada lamb ataupun kambing buat masa ini. Saya cuma ada chicken and egg. Saya peminat fan of raisin. Raisin. Carrot,